ayam lemak. Okay, yang tadi actually yang aku makan tadi antara salah satu produk di kedai kami iaitu sambal. Okay, yang tadi aku makan tu adalah sambal nasi lemak yang kecil punya lah, bekas. Ada 2. Tadi aku makan 1, so tinggal 1. Banyak juga aku makan 1 je tadi. Ada lagi 1. So 4 jenis. Tadi 1 sambal nasi lemak, ada anchovies, ikan bilis, ada nyonya, sambal nyonya. Kalau siapa-siapa belum pernah cuba, korang boleh cuba nyonya, sedap juga. Dan lagi 1 udang kering. Itu apa, ada gelas botolnya macam ni. Yang besar punya dalam ada gelas kaca. Dia gelas botol dia macam ni. Besar. Pun sama, ada 4 jenis, iaitu nasi lemak, anchovies, ikan bilis, udang kering dan juga nyonya. So mana nak dapatkan? Boleh dapatkan di Tangkim Hong, area Jongkok Melaka, ataupun kedai di lagi satu iaitu di Sam Sukong pun di area Jongkok Melaka. Kita orang hari-hari buka. Kalau Isnin hingga Khamis, kita orang buka dari jam 9 pagi sampai pukul 6 petang. Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari ni kita orang buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Di Sam Sukong pula, Isnin hingga Khamis dia orang buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Jumaat, Sabtu, Ahad dari 9 pagi sampai 10 malam. Sukong dia tutup lambat sikit. So kalau kita orang dah tutup, korang boleh terus pergi ke Sam Sukong. So anything, kalau nak cakap apa-apa, nak cari apa-apa, boleh komen. Bye bye.